Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Terengganu 2024, kertas 2, soalan 12. So, tajuk adalah kinematik. Soalan ini saya sudah ubah soalan. So, beritahu kami suatu cara bergerak di sepanjang garis lurus dan melalui titik. Oh lah, so halaju awal ni. So, halajunya diberi oleh ni. So, T ialah masa dalam saat. Di mana kami cari nilai M. So, V sama dengan negatif M ni. Okay. So, dia beritahu kami halaju awal negatif 6. So, kami gantilah. So, masuk apabila T sama 0, so V sama negatif 6. So, negatif 6 sama dengan negatif N, 0 minus 2 square plus 2. So, sini kami dapat 4M equal to 8. So, M equal to 2. Okay. A2 tu. Masa dalam saat apabila zarah tu berhenti sekitar. So, V sama dengan negatif 2. T minus 2 square plus 2. So, apabila V sama sifar. So, masuk 2. T minus 2 square equal to 1. Equal to 2. So, T minus 2 square equal to 1. So, T minus 2 equal to plus minus 1. So, bermaksud T sama dengan 2 plus minus 1. So, T sama dengan 1 atau T sama 3. So, dalam dua masa ni, itu zarah tu berhenti seketika. B tu, dia suruh kami lakar graf halaju lawan masa bagi 5 saat pertama. Okay. So, di sini dia mau bagi 5 saat pertama lah. So, sini kami mau nakal lah. So, kamu dapat tahu ini adalah kuadrat kan? Okay. So, sini kami boleh kembangkan dia dahulu lah. So, bermaksud V sama dengan, so V sama dengan negatif 2 square lagi plus 8T lagi minus 6. Okay. So, sini kami bezakan dia dahulu lah. Okay. So, A sama dengan dV ber-dt. So, A kami akan dapat negatif 4T plus 8. Okay. So, apabila A sama sifar sama dengan negatif 4T plus 8 equal to 0. So, T equal to 2. Then, apabila T equal to 2. So, V sama dengan negatif 2 square plus 8 2 minus 6. So, sini kami akan dapat 2 lagi tu. Kami mau hujung domain dia. So, apabila T sama sifar, so bermaksud V sama dengan negatif 2 0 square plus 8 0 minus 6. So, equal to negatif 6 lagi. Apabila T sama dengan 5, V sama negatif 2 5 square plus 8 5 tolak 6 equal to negatif 16. Okay, so sekarang kami boleh lukis dah. So, lukis macam ni. So, dia punya bentuk graf adalah kuadrat kan. Okay, so kami agak-agak macam ni. Okay, approximate. So, sama dengan this lah. Okay. So, this one is negative 6. Then, this one vertex is 2, 2. Okay. So, this one hujung dia, kami labelkan dia sebagai 5. Then, negative 16. So, this one is T. This one is V. This one is 0. Okay. So, C tu. Dia minta kami seterusnya nyatakan julat T apabila zarah tu bergerak ke kiri. Sini saya mau label juga. This one is 1, this one is 3. So, apabila zarah tu bergerak ke kiri, bermaksud V dia adalah negatif lah. So, dari graf sini kami boleh nampak apabila zarah itu bergerak ke kiri, bermaksud julat dia adalah 0. Ini dengan lagi satu adalah T lebih besar pada 3. Okay, so sini ini saya mampu ini tak ada ini. Okay. So, C tu, dia minta kami cari jarak dalam M yang dilalui oleh zarah itu dari ketika pejutan seketika zarah itu ialah sifar hingga saat kelima. Okay. Pejutan seketika zarah itu ialah sifar, bermaksud apabila T equal to 2 lah hingga T equal to 5. Okay. So, tapi sekarang kami mau cari ungkapan bagi S dahulu lah. So, sini kami dapat V sama dengan ni kan, negatif 2 square plus 8T. Okay, ni. So, bermaksud S sama dengan kami bagi dV per dt. So, sini kami akan dapat apa? Kami akan dapat negatif 2 per 3T cube plus 4T square minus 6T plus C. Okay. So, sini saya sambung sebab saya tak ada tempat. So, apabila
T sama dengan sifar, S sama dengan sifar. Ini langkah ni mesti mau penting lah. Kamu tak boleh terus anggap C itu sebagai sifar. Dan barulah kamu buat kesimpulan. S sama dengan negatif 2 per 3. T cube ni cube plus 4T square minus 6T. Okay. So dia mau dari saat ke-2 hingga saat ke-5 lah. Tapi kamu mau tahu dia saat ketiga tu dia pernah berhenti seketika So sini kami mau cari 3 loh. Okay. So sini saya ganti saya padam sini lah. Saya padam sini Okay. So kami mau ganti 3. So apabila T sama 2, so kami ganti ke dalam S tu. S sama dengan negative 2 per 3, 2 power cube plus 4, 2 square minus 6, 2. This one will get negative 4 per 3. Lagi, apabila T sama 3, so S sama dengan negative 2 per 3, 3 square tambah ni, tolak 6 ni. Okay, sifar. Kami dapat sifar. Okay, so lagi satu, hujung domain iaitu apabila T sama 5, so S sama negative 2 per 3, 5 cube plus 4, 5 ni, tolak 6 ni, sama dengan ini. Okay. So untuk kinematik saya guna cara ni lah untuk cari jarak yang dilalui. Kalau kamu nak guna pengambilan pun boleh. It's depend for you lah. Okay. So sini sebab saya buat ini sebab macam ni saya sudah tahu mana nilai yang lebih besar. So nanti saya senang untuk pengiraan lah. So bermaksud jarak yang dilalui. Okay. Okay, kami tengok antara 2 dan 3 dulu. Kami mau tengok ambil perbezaan mereka. So bermaksud saya ambil sifar tolak ini Dan dari 3 ke 5, okay, saya pun mau ambil beza mereka. So saya tambahkan dengan 0 tolak ini. Okay. So bermaksud overall saya akan dapat 44 per 3.